tunjuk ini cara kita makan melon premium, Japanese melon. Ini nampak dia punya netting dia. Ini dipanggil premium Japanese melon. Ini buahnya. Kita makan soft and juicy, bukannya rangup-rangup tu, crunchy bukan. Jadi kita makan, orang Jepun dia makan macam ni, nampak Ini memang dah soft. Kita sedok saja. Kita makan macam ni. Baik. Ini dah caranya. Kalau di Jepun, premium melonnya makan ni begini. Baik. Ladangnya terletak di Sungai Rambai, Melaka. Tak jauh daripada homestay saya, Kampung Melaya Homestay. Jadi siapa yang nak merasa melon terbaik ni, kalau di Jepun ni dijual sebiji RM300, di KL pun dijual 100 lebih, 200. Tapi kita jual harga mampu milik, harga Malaysia, tak sampai 100 pun. Kita jual puluh-puluh saja. Okay, next time boleh cuba. Ini Japanese premium melon terbaik.